Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang dihormati. Dalam episod ke-44 ini, pengetua ingin memberi penekanan kepada satu kemahiran yang jauh lebih penting daripada keputusan peperiksaan, markah cemerlang atau kecerdasan akademik, iaitu kemahiran mengurus emosi. Ibu bapa sekalian, dunia hari ini penuh cabaran yang menekan jiwa anak-anak. Tekanan sekolah, rakan sebaya, media sosial, rasa takut gagal, rasa tidak cukup bagus dan kadangkala emosi yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana hendak uruskan. Di sinilah peranan ibu bapa menjadi sangat penting. Anak yang cemerlang akademik belum tentu kuat emosi. Tetapi anak yang kuat emosi akan lebih mudah cemerlang dalam hidup. Mengajar anak mengurus emosi bukan bermaksud menjadikan mereka kebal, tetapi membantu mereka mengenali apa yang mereka rasa, memahami punca perasaan itu, meluahkan dengan cara yang betul, menenangkan diri ketika marah atau sedih, mengambil tindakan bijak ketika tertekan. Pulih semula selepas kecewa, ibu bapa boleh membantu anak urus emosi dengan cara yang mudah. Mendengar tanpa memarahi, mengajar anak tarik nafas dan bertenang, menyebut nama emosi. Itu marah, itu sedih, itu takut. Menunjukkan contoh bagaimana kita mengawal emosi sendiri, memeluk anak ketika mereka tidak mampu mengawal diri, mengajar mereka bahawa tak apa untuk rasa apa yang kamu rasa, kerana emosi yang tidak diurus akan menjadi tantrum kemarahan, rasa rendah diri, perasaan tertekan, menjadi pendiam dan memendam, tetapi emosi yang diajar dengan betul akan melahirkan anak yang matang, berani mengawal diri, mudah berbincang, tahu meminta pertolongan, lebih yakin menghadapi hidup. Ingatlah ibu bapa, rumah adalah tempat pertama anak belajar mengenal dan mengurus emosi. Cara kita mengurus emosi di depan anak adalah guru pertama mereka. Emosi yang sihat hari ini membina masa depan yang stabil dan kuat. Yang akhir sekali, marilah kita bersama-sama membantu anak bukan sahaja menjadi bijak dalam pelajaran, tetapi juga bijak dalam mengurus apa yang mereka rasa. Dan seperti biasa, jika bermanfaat, subscribe channel Pengetua AI agar lebih ramai ibu bapa mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Pengetua AI membina keluarga yang tenang, membesarkan anak yang kuat.